Ush. Alhamdulillah. Kita janggut sikit. Hai, selamat datang ke Aku Cuba. Korang terfikir tak, dekat Elmina, kawasan membangun yang tempat baru ni, ada satu tempat untuk korang memancing udang dan juga ada pet farm, iaitu di Elmina Farm. Jadi hari ni aku akan bawa korang memancing udang. Cabaran 1 jam, dapat berapa ekor udang di sini. Kalau tak dapat, berlapar sampai malam. Jom. Jadi sebelum memulakan kita punya ekspedisi memancing udang, kita makan dulu isi perut di warung Kak Emma, seri sedang. Harga sama buah tutan, dua ni hanyalah RM14 sahaja termasuk air. So kalau korang berada di Sedang, datang di warung Kak Emma, sangat recommended. What? Motor dah servis, so sekarang ni kita nak gerak ke Elmina buat pola pancing. Let's go. InsyaAllah tak kumpau. Beberapa video yang lalu kau tengok sendiri, aku kumpau kan. Kali ni insyaAllah tak kumpau lah. Setelah aku berlatih dengan Sifu TikTok, dengan Sifu Google lah. Jom. Nak mancing udang? Mancing udang harimau 38 sejam. Okey. Udang galah 45 sejam. Udang harimau 38, udang galah RM45 sejam. Satu rod je boleh kita akan ambil udang harimau? Udang galah tu yang ada tangan tu kan? Udang harimau mana ni? Yang harimau sebelah sana bang. Ada. Yang banyak udang kat mana? Dua banyak? 1 jam kami top up. Okey. Jadi kita orang decide nak ambil udang harimau lah 1 jam. Lepas tu dengan umpan sekali. Umpan apa? Cacing, cacing laut, umpan cacing laut. Umpan berapa harga? 25. Okey. Nama saja, masa saja. Okey, baik. 1 jam boleh tangkap berapa ekor udang? Itu ikutlah. Paling kurang berapa? Paling masa nanti abang tarik keluar cacing tu kasih potong. Okey, yang ni untuk? Yang ni untuk tangkap udang nanti boleh pakai dia tangan kat lecet tu. Nanti abang ada macam paku kat sana, abang boleh. Okey. Okey, terima kasih. Boleh pilih rod dia? Rod mana yang confirm dapat tu? Ini semua Yang dah sama? Okay. So, tak ada colour pink? Biru ke? Kadang 1 jam tu, ini orang guna kadang sampai 45 kali. Oh, iya ke? Dia potong sikit macam ni. Ini cangkuk je lah. Ambil cangkuk. Ya. Lepas tu akak sini je kak? Okey ke ini? Masuk ke dalam badan dia. Dalam badan dia. Dia tak boleh tambah. Dia letak. Dia letak je? Abang tengok yang merah ni. Yang merah ni, ujung ni. Bila abang dia dah makan, dia akan gerak. Kalau dia dah gerak macam ni, abang letak. Kuat udang ni. Oh, dulu ni tak ada. Kita dah makan. Oh, kita dah makan tu. Okay tak? Baru start kan? Kira baru start buat mancing kan? Angin eh? Wah, saya ingat saya nak tarik tadi kak. Abang tengok dia merah. Beranak naik. Akak ni lagi power. Kak, tu angin ke gerak udang kak? Tu angin eh? Udang besar mana kak? Dia ada dalam. Ada besar ni kak? Ke ni? Ada. Dia campur ada. Tak apalah, cubalah kak eh. Jadi sekarang ni kita kena tengok lah line merah tu. Kalau dia gerak ke bawah, maknanya udang tu makan.
Tapi tadi kita orang ingat benda tu dah bergerak. Tapi bukan udang yang tangkap lah, tapi angin yang tolak. Jadi itulah cabaran kita. Dan untuk penonton korang, kakak ni akan, oh besar guys, kau tengok udang. Kakak, itu kira jual tak yang jatuh tu? Ni besar-besar udang ni lah. Wow. Original kan? Hidup Hidup. Okay, so setiap jam akan tambah udang lah. Setiap 1 jam udang tu akan tambah. Yang jatuh halal ke? Oh, saya ambil. Kita dapat udang free. Adalah hasil tu juga ayah tangkap udang bang. So alhamdulillah tangkapan pertama kita di lantai ya. Kak, udang tak gigit ke? Alhamdulillah. Bang, saya dapat satu dah. Huh? What? Dia tak mati kan? Terima kasih kak. Okay. So bagus staff kat sini dibagi tuition. Dan udang free seekor. So alhamdulillah lah, udang seekor ni boleh kongsi dalam 3 orang. Okay, sekarang ni kita akan fokus mancing betul-betul. Oh. Abang bagi ikan dia, aku lepas balik. Baik, jadi gerak je suruh sentap lah, laju-laju lah. Kena pastikan lah. Saya bagi isteri saya yang pakai udang lah. Anggap saya kat pasar je kak. Lalu ambil. Ui, dapat. Tak. Memang power ya. Okay, nanti akak ni ajar cara buka. Dapat. Okay. Kuat, tarik kuat. Macam tu. Lepas ni letak dalam basket. Masuk balik dalam basket. Nanti bawa balik masih fresh lagi. Kita kalau ada makan, korang jembi je. Okay. Baik kak. Ni kena baca apa-apa ke? Akak tangkap terus dapat? Tak ada. Saya memang selalu mancing udang dengan mak ayah saya. Tapi kita orang mancing kat Kelang. Lepas tu dah lama dah, masih kecil lagi. Sekarang kita pergi cuba lagi sekali. Saya kat sini eh. So ni kali ketiga lah casting. Tadi ada 2 kali terlepas udang. Jadi kita tukar tempat. So 2 ekor udang tadi kita letak kat situ dalam sangkar tu. So harap dapat next udang jugalah. Kalau tak habis pakai umpan ni sampai waktunya, boleh letak nama dan simpan dekat tempat situ lah. So bila datang lagi, dia pakai ni lagi. So tak payah beli baru. Sebab banyak lah bekas ni. So sejam takkan habis kot. La 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 la. Fokus tu. Betul. Saya rasa tak harap Aimah. Uish, udang-udang. Kami masih menanti udang untuk ditangkap. Walaupun dia ada pergerakan udang makan, tapi teknik untuk tarik itu mungkin salah, menyebabkan kita orang masih tak dapat lagi udang. Dekat mana ada kursus untuk belajar mancing udang? Tadi dengan kakak tu. Tapi kakak tu je percaya. Power kakak tu. Dia letak terus hentak. InsyaAllah. Khusus mancing ikan pun dah ada dah. InsyaAllah kita akan dapat, paling kurang kita akan dapat hari 2 udang. Sebab 2 tu dah ada. Betul. Saya cuba ubah position mancing ke situ pula.
Alhamdulillah, jadi abang Alhamdulillah. dapat. Uish, baik bang, baik. Tadi macam dah ada tau. Dia terlepas. Tak tahu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita orang dah tukar ke belah lain untuk cuba belah sini pula. Sebab tadi abang tu dapat dekat belah sini. Cubalah Total diorang dapat dalam sejam 9 ekor. 2 orang. Dua orang. Tapi sebelum ni abang tu kata dia boleh dapat 15 ekor. Ikut So nasib far lah. saiz udang kat sini Besar kira juga. besar juga. Ikut rezeki. InsyaAllah. Kita dah berapa puluh? 20. Tanpa kosong. Belah ni tak ada orang. Untuk buat masa ni lah. So kita orang je yang ada kat sini. Kita cubalah. Kita orang ada lagi 30 minit kot. Sekarang ni hanya tinggal kami berdua saja di kolam udang ni. Sini adalah kolam udang harimau. Dan sini adalah kolam udang galah. So mungkin malam bau ramai orang. Scooping game lah kalau untuk siapa yang bawa anak-anak. Scooping game sini RM12 untuk satu seorang. Tapi 15 minit. So ikan yang korang boleh tangkap adalah ikan macam ni. Okay. Kita cuba dekat sini pula. Alhamdulillah. Yeay! Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk pertama. Alhamdulillah. Dapat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Sorry Udang. Genggam ni. Tak, sebab licin. Grab Okey dah. terus. Jangan tarik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry Udang. Udang. Tarik. Tak boleh. Okay, Ya. dapat. Nah, tolong masukkan. Macam nak masukkan? So masukkan balik kat sini. Bismillah, jangan terlepas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita pakai tempat yang sama yang akak tadi. Kat sini. Tadi saya cuba tarik ke kanan. Jadi lawan arus ke? Dia macam tak tahu. Main cuba je tadi sebab tadi kita orang biasa tarik ni atas. Tadi saya cuba tarik ke kanan. Tengoklah nanti dapat ke tak lagi. Cuba lagi. Okay, kali ni kita cuba lagi untuk dapatkan udang. Kolam sekarang memang kosong, kita orang je kat sini. Best lah. Tapi ada benda lain selain kolam ni kosong, apa dia? Udang kat dalam. Kat saya. Hah? Saya masih tak dapat kat udang. It's okay. Kita cuba, ni kan kali pertama. Kena pergi lagi nanti. Gaya ada tapi tak ada. Sikit lagi. Dia macam dah rasa. Dapat. Alhamdulillah. Dapat lagi. Tahniah. Lagi. Isteri saya dapat tangkap 2. Saya sangat bangga dengan pencapaian dia, dengan skill dia. Mungkin kali ketiga dapat. Allah, sikit lagi. Cuba cepat. Masa dah nak habis. Jadi isteri saya cuba tanya pada cikgu. Cikgu kan? Cik Cik Google. Cik Google lah. Kata kena renjin-renjin sikit. So far 2 kali jadi. Dengan renjin 2 kali ke? Sekejap. Tarik. Tengok muka saya. Kalau tak dapat juga, saya rasa saya kena sumpahan kumpau ni. Dah berapa banyak konten saya cuba buat tangkap ikan ataupun udang, tak dapat juga.
InsyaAllah ada, insyaAllah ada. Dia ni memang Syarah. Syarah. ya, you tarik. Ini paling berat. Tapi you tak sentap. Syarah. Selepas tak jadi tadi, kita cuba lagi Sarah. sekali. Ke bawah kan? Tarik. Syarah, udang ni kau ajar lah. Weh. Cepat. Sumpah tak posting udang ni. Cepat ambil umpai. Cepat. Masa dah habis. Orang tak tahu kita ada berbaki berapa minit lagi. Tak tahu. Tak tahu. Yang penting kita orang cuba je yang Tapi yang terbaik. penting udang, ujung ni. ada udang ni korang ajar sikit. Dia dah makan saya punya umpan 2 kali. Cepat. Sabar, jangan tekan-tekan sekejap. Cukup lah. Masa tak cukup. Okey, cepat lari. Dia macam pertandingan. Tengok tu. Letak je. Tadi nak kat baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat sama ya, saya akan baling. Confirm udang dapat yang besar ni. Saya buat oranges ya. Dalam patut lah. Ini. Saya ambil alih sebab saya rasa dah berkali saya nyaris nak dapat udang. Memang sudah seberat dan udang besar saya rasa. Tapi tak dapat. Kali ni saya cuba dapatkan udang tu. Tadi sebenarnya dapat lagi seekor. Cuma tadi tak dapat rekod. Ni udang dia. Ni yang baru dapat tangkap tadi tu. So, saya dapat tangkap yang saya dapat tangkap tu, yang power saya ni. Saya masih kumpau lah. Dapat akhir. Alhamdulillah. Jom. Sikit. Sekejap Dah salah. Oh, Alhamdulillah udang terakhir. Yeay. Alah, nak bagi tarik. Macam Momo. Tahniah. Terima kasih. Last, jom balik. Pegang je dia. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya. Lepas tu, buka je. Tarik je. Yes. Alhamdulillah. Okay. Masuk dia duduk. Pegang kuat-kuat tau. Alhamdulillah. So, total berapa ekor kita dapat untuk hari ni? Total 6 ekor. 6 ekor. 5. 6 ekor. 6 ekor. Alhamdulillah. 4 tambah 2. 6. 6. So, lepas tangkap ni, kita just Dia sediakan plastik dekat plastik sini. lah. Kita letak lah. Siap ada boleh timbang lagi. Nak berapa kilo dik udang? 6 ekor bang. 6 ekor eh? Kita masukkan udang dulu. Macam mana tu bang? Maaf ya, udang kali ni liar sikit. Udang harimau kan? Kalau udang galah mungkin tak lawan sangat. Ya ke? Jatuh pula. Buat keluar satu je. Ya. Uh-uh. Buat jaring tu besar. Boleh cut? Takkan. Yang ni boleh cut. Tak boleh. Tu. Okay. Okay. Tak baik. Record ni? Tak nak pergi lawan. Sebenarnya tak boleh macam teragak-agak bila nak buat udang ni. Dia akan lari. So kita kena pantas lah. So berapa kilo ni dik? Cik kira. $10 kilo? Ya tak?
500. 0.2. Alhamdulillah. So dalam masa sejam macam tu, sejam lebih tu, akak bagi masa lebih sikit, dapat dalam 6 ekor. Saiz dia memang dia boleh kata besar jugalah ya. So, besar tapak tangan tak? Ha. Boleh lah kan? Boleh lah. Besar. Lebih kurang tapak tangan. Ha. Besar. Okay, so sekarang ni lepas tangkap, kita boleh bawa balik lah. Dan bayar dulu, and then bawa balik. Kita nak masak kat sini ke masak rumah? Kat rumah. Okay, sebab tadi ada abang daripada kedai sebelah tak kata boleh masak apa-apa saja RM15 dia charge. So kalau korang yang nak masak apa-apa je, boleh je kedai sebelah, dia ada buat promotion tu lah. So nak bawa balik pun boleh. Tempat ni baru 3 bulan start, dan korang nampak dia berada di sebelah Elmina yang tempat viral tu, yang mall viral tu. Dan tempat ni korang datang memang recommended lah, tenang, tak ramai. Lebih udang dia besar-besar. Walaupun aku kali pertama, sangat best lah. Isteri aku yang MVP untuk game kali ni. Ejen bayar. Jadi umpan yang tak habis tu boleh letak lah, simpan sini lah, tulis nama. Tapi umpan ni boleh hidup sampai 2 minggu. So before atau during that period of time ni, korang datang balik lah. Ataupun korang boleh sedekah kepada orang lain kalau korang tak datang dalam 1 minggu tu. Dan kita decide untuk sedekah kepada orang lain. So kami bagi orang lain kat Terima kasih kak terima kasih kak. Dan akak ni sangat baik, dia ajar kami tangkap udang semua. Baik, terima kasih. Bye baby. Terima kasih kak. Ada dapat, boleh masak kat restoran. Restoran kedai ni juga Kedai ni juga. Baik, terima kasih kak Terima kasih. Bye. Baby, handsome bye. Jumpa lagi. Ayo lagi. Baik tinggal. Kat sini juga boleh order air lah bagi anak. Dan dia boleh hantar ke tempat kolam ni. Kat sini ada juga petting zoo. So kalau petting zoo masuk RM15 untuk seorang lah, pukul 12 sampai 1 pagi. So kalau parents tengah mancing, boleh anak-anak boleh petting zoo. Ni akak ni bawa kita tengok petting zoo. Kau tahu ada petting zoo lah. Kat sini ada petting zoo juga. Akak ni nak bagi kita orang tengok. Alhamdulillah. Baik akak ni. So akak ni bagi kita orang daripada kau untuk promote. Ikan. Oh boleh lah anak-anak main kat sini. Boleh ajar main ni. Oh ni boleh main. Anak. Wah. Ada anak. Oh kambing. Oh kak dia keluar kak. Oh ni anak. Hai. Susu. Oh. Susu? Ya. Ni pun nak apa ni? Hai. Comel. Ni ada anak. Hai. So sesuai lah untuk bawa anak-anak kan? Apa kak? Lidah biru? Dia punya lidah biru. Lidah biru? Ular ke kak ni? Ni macam ular tapi ada kaki. Dia tak keluarkan lidah dia lagi lah. Tapi orang kata lidah dia biru. Kak dia tak serang orang kan? Saya tutup balik Nanti boleh gigit saya. Gecko Digigit tak kak? Confirm kak Lidah dia pun macam terkeluar tu? Tak, ni ada kakak. Wah Kak, akak memang hebat lah kak. Akak pegang tu macam pegang. Ni tak bisa kak Tak. Gecko sini. Seronok lah, sesuai buat anak-anak kan. Dia pun macam apa? Jinak. Yang ni kita tak boleh ambil sebab dia tengah mandi. Kalau dia main kat luar kita boleh ambil. Kita boleh ambil. Ni tengah mandi? Dia tengah mandi. Oh sebab ni tengah mandi tu lah ambil. Baru habis berak dia tengah mandi. Tengok tu. Yang kambing kecil tu baru lahir sebulan. Okey, ini bapanya. Hai bapa, Daddy. Yang ni mami, yang putih ni. Ni mami dia ni. Oh, salah. Salah mak. Ni mami dia. Oh, ni mami dia. Kenapa asin? Sebab yang laki jantan dia
adik sebelah nak kahwin ni. Nak Tapi kahwin lagi? tapi dia belum 7 bulan, baru sebulan, kasihan. Oh. Jadi kita bagi asing kan. Boleh pula dihintai-hintai. Nama siapa kak? Hai. Saya belajar dia bagi minum susu botol. Bagi susu Sekarang botol? dia minum susu botol lah tiap kali customer masuk. Saya jual susu botol RM5. Dia bantu. Oh. Oh. Halo. Main Pak, abang pegang ini susu main. Dia tak gini, abang pegang dia kepala. Saya bukan saya takut tau. Saya cuma tak yelah kan, bapak baru kan. Alah, suka dira. Kan dirasuk apa? Alah, suka dia. Alah. Nama siapa? Allah. Kita janggut sikit. Comel. Alah, macam kucing kat rumah saya lah. Hati-hati mata tu, Dik. Adik mata adik. Okey, cukup. Istighfar, astagfirullahalazim. Tenang. Okey. Boleh. Bye. Jaga diri baik-baik tau. Okey. Macam suara ada. Oh, ini merpati kan? King pigeon. Ya, ada telur. Ada telur kak? Hello. Ni adalah Burung puyuh. burung puyuh. Ini hedgehog. Hedgehog. Ganda. Ayam lah. Ini pentel pigeon. Wah, ini pigeon. Paling jahat. Hah? Yang ni. Ini paling jahat. Paling jahat. Ih, Ini cantik biasa tak? orang buat sabun. Oh, Kalau sabun. Indonesia kan orang buat sabun. Lawan tu ya, Dia Kak? dalam 700 atau 800. Mahal tu. Ini paling jahat. Kan? Bukan. Dekat situ kita buka dah dalam 4 tahun, 5 tahun lah sekarang. Oh. So ni baru ni tambah satu lagi lah. Pasti kita tambah satu lagi. Ya, yang sebelah sana perempuan, yang sebelah sini laki. Baik. So semua tempat ada lah. Kedai makan-makan tu semua halal tak? Halal. Kan halal lah. Yang itu kopi tiap, yang ini restoran kebun yang miskin tu. Baik. Dengan kolam macam udang ni ada juga surau dan tandas. So kemudahan kat sini lengkap lah. So mana nak datang nak solat, datang nak maghrib, dia nak solat datang. Sini ada lelaki dan perempuan tandas tu pun bagus. Selain tu dekat belah depan ni adalah kedai kopi tiam dan halal. So siapa-siapa yang datang untuk makan dan nak hantar udang ni untuk dimasak pun boleh. Cuma charge RM15 saja. Yalah, dah dia cantik. Cafe kan. Wah, just steamboat. So kalau nak air boleh order juga kat ni. Abang ni tadi pun tanya kita orang nak order air apa-apa. Boleh dapat 10% diskaun dekat Amina Farm tu kalau kita bayar Makan dekat dish kopi tiam. guna receipt dish kopitiam tu. Jadi sekian tu saja video kali ni, iaitu cabaran memancing dalam masa sejam. Total kita dapat udang adalah sebanyak 60 tanpa kosong 6 ekor. Dan kami berdua bersepakat membagi tempat ni 10/10 atas antara faktornya adalah lagi keselesaan dari segi ada tempat solat, ada tandas, ada tempat untuk lepak makan, ada kafe dan semua ada all in one place lah like this. Okay. Jadi kita sangat recommended. Tempat ni baru buka selama 3 bulan. Dan kalau korang orang Klang Valley ke, Nyak area Shah Alam, Sungai Buloh, jemput datang sini ke Elmina Farm. Sangat recommended. Jadi kita nak balik nak masak. Jom balik lah.